Menu kebanggaan negeri Johor menggunakan Magic Rasa. Hari ini Nina akan sharekan cara macam mana buat soto Johor. Jom semak. Version soto kali ini Nina gunakan nasi impit. Nina dah siap-siap rebus dah nasi impitnya. Lepas tu Nina tumbukkan bawang putih, halia dan juga bawang besar. Nina tumiskan, masukkan juga rempah kurma dan juga rempah sup. Nina masukkan sedikit air, selepas tu batang akar sup dan semestinya sedikit tulang dan juga isi ayam. Nanti isi ayam kita akan keluarkan dan kita akan racik, okey. Kemudian Nina tambahkan cube daging beserta dengan lada putih. Kemudian inilah yang paling penting, tak masukkan ini tak jadi tau. Gunakanlah Maggi cukup rasa. Dah tak payah pakai garam. Okey, lepas tu keluarkanlah ayam kita. Jangan lupa racik tau dan kita sediakan. Tuangkanlah kuah tadi dan jangan lupa kita bernasi impit tadi tau. Masukkan ayam kita siap racik, daun sup, sedikit tauge. Bergedel ni ya Allah sedapnya. Lepas tu kacang tanah sikit dan sambal kicap. Dah siap, tak kenal tak cinta.